Alah, dulu yang lantik Azam Baki tu orang lain, bukannya Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menggunakan alasan itu, dulu orang lain buat, sekarang kita tak boleh buat, maknanya kita bukan kerajaan yang baik lah. Henshin. So kita nak jawab soalan sikit, silakan. Jadi yang tadi kata, berarti tolong ceritakan siapa yang mula awal sekali lantik Azam Baki Ketua Persatuan SPRM ni dilantik pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak silap saya, saya mungkin silap, tapi saya rasa mungkin. Sebab pada zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, lantikan beliau adalah Latifah Koyak. Kemudian digantikan dengan Azam Baki. Okeylah, saya tahu ramai yang menyatakan bahawa alah, dulu yang lantik Azam Baki tu orang lain, bukannya Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menggunakan alasan itu, dulu orang lain buat, sekarang kita tak boleh buat, maknanya kita bukan kerajaan yang baik lah. Betul tak? Sebab saya rasa tak ada pun yang turun ke program tangkap Azam Baki dan lantik semula Azam Baki kecuali Anwar Ibrahim. So kena bijak bila kita lihat situasi tersebut. Adakah hanya kerana dulu boleh buat, sekarang tak boleh buat? Tidak macam tu, tidak boleh macam tu. Sebab kalau you pemimpin, you akan buat apa yang you rasa betul untuk rakyat you. You takkan buat apa yang you rasa betul dan penting untuk kekalkan jawatan you. Dan isu terkait dengan Azam Baki, apa yang rakyat tak puas hati? Rakyat akan melihat bahawa kalau ada kaitan dengan Perdana Menteri, dia special treatment. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan Perdana Menteri atau tidak puas hati dengan Perdana Menteri, treatment dia lain. Pada saya mudah saja. Hari-hari Perdana Menteri melaungkan dasar apa? Kita nak lawan rasuah, kita nak lawan penyakau, kita nak selamatkan negara, kita pulangkan wang bilion-bilion, orang semua pencuri, penyakau, pulangkan duit, Tun, tansi, saya tak kisah, saya akan lawan juga. Tapi sebelah you 47 kes, timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO, yang tu tak ada masalah. Sepatutnya you maki dia dulu lah, kat sebelah you dulu, dia yang paling dekat. Ataupun mudah, you jangan lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi kenapa you terpaksa lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri? Sebab kalau you tak lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri, 30 undi daripada UMNO takkan undi you sebagai Perdana Menteri. Dan bila 30 tidak undi you sebagai Perdana Menteri, Sarawak dan Sabah pun tidak akan undi you sebagai Perdana Menteri. Akhirnya you tidak jadi Perdana Menteri. Maknanya you simpan Azam Baki dan you simpan juga Zahid Hamidi untuk jadi Perdana Menteri. At the end of the day, everything is about Anwar becoming Prime Minister, not about anything else. Itu je soalan dia. Kedua, ramai yang tentang faham dia. Saya dia faham dia. So, jadi menjadi satu kesalahan besar. Tidak kira awal. Dia menganggap tak ada masalah. Sama-sama yang bilang jaga lagi lah. Baik, terima kasih. Soalan tu jawapannya dua. Satu, berkaitan dengan saham itu, sama ada dia beli waktu itu kemudian dia dah jual, sama ada waktu itu harga dia lain, sekarang harga dia lain, atau dia dah lepaskan dan tiada kaitan, atau dia dapat kelulusan daripada ketua institusi negara. Itu semua adalah subjek siasatan. So pertama, bila perkara itu berlaku, maknanya you kena rehat dulu. You kena rehat, biar siasatan telus berlaku dengan adil, kemudian you datang balik. Kalau you lepas, baguslah. Tapi isu penulisan Bloomberg, kita hanya lihat, atau kerajaan hanya lihat kepada saham. Tapi yang jauh lebih banyak, Bloomberg ni menulis bukan 2 muka surat, dia menulis 20 muka surat. Dan Bloomberg bukan saja menulis, dia buat video 24 minit. Dan lebih dahsyat daripada saham itu adalah dakwaan. Sekarang ni dakwaan atau tuduhan Bloomberg daripada sos mereka, daripada apa yang mereka dapat daripada orang-orang dalam SPRM, orang-orang yang pernah dipanggil SPRM, orang yang pernah terlibat dalam pelbagai isu. Di mana contohlah Bloomberg kata
Azam Baki tahu tentang satu grup kartel dalam SPRM yang salah gunakan SPRM untuk ambil wang daripada syarikat-syarikat, untuk jual beli syarikat-syarikat pada harga yang jauh lebih rendah, untuk memaksa, mengugut, guna pistol, guna kertas pendakwaan, guna kertas siasatan, guna paksaan, guna elemen ugut semasa siasatan, menggunakan pegawai-pegawai SPRM untuk kepentingan mereka. Kartel ni. So sepatutnya isu itulah yang kerajaan betul-betul siasat. Ini tak kita dikaburkan dengan saya dah ada saham, saya dah jual saham dan saya tak bersalah. Kalau macam tu semua orang boleh jawab macam tu, saya tak bersalah, saya nak kekal dalam jawatan. Tapi kalau penjawat awam lain dalam pelbagai peringkat lain, dalam bahasa biasa mudahnya lain-lain pangkat, ada tak dapat layanan sebegini rupa? Lain. Sebab itu rakyat kena faham, dakwaan dalam Bloomberg tu dua. Pertama, saham. Pada saya, saham tu nilai dia atau tidak nilai, dia lepas ke jual ke dan sebagainya, itu untuk siasatan. Tapi pending investigation, sementara siasatan, you duduklah luar dulu, you rehatlah dulu. Penjawat awam kalau kena macam ni, dia akan digantung tugas, dia akan dipotong gaji separuh, dia kena masuk mahkamah, dia kena tuduh, ada yang kena gari, ada yang kena fight, habis hancur rumah tangga sebab kada kira-kira macam ni dulu kalau ada kaitan orang biasa. So siasatlah dengan adil, fine. Tapi yang kedua, kenapa kerajaan tak nak jawab? Kenapa kerajaan tak nak siasat? Adakah jawatan kuasa bebas ni akan siasat perkara ini? Atau adakah kita berpuas hati, Bloomberg dah disaman dan Azam Baki dah pun saman Bloomberg, maka semuanya selesai? Tak boleh macam tu. Rakyat Malaysia tidak boleh dikaburkan dengan begitu. Rakyat Malaysia tidak boleh dibutakan dengan sebegitu rupa. Dan alegasi-alegasi dakwaan-dakwaan ni adalah dakwaan serius. Dan yang menulis tu macam saya kata tadi, Bloomberg ini jugalah yang sampai hari ini masih lagi menyimpan penulisan Casino Forest City yang mengaitkan Perdana Menteri dengan taikun-taikun judi dengan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang menjadi subjek tindakan mahkamah di Mahkamah Session Johor Bahru. Sampai hari ini Bloomberg masih simpan penulisan itu. Kenapa tak ada orang saman Bloomberg macam Azam Baki saman Bloomberg? Kenapa Perdana Menteri tidak saman Bloomberg? Kenapa Azam Baki yang saman Bloomberg? Okey, ada soalan. Bila Farhas saya di mahkamah dan jadi ahli ini habis ahli 2005. RUU berkaitan Kembangan. Saya nak tahu orang undang-undang berkaitan apa. Kalau berkaitan dengan Farhaj, perolehan. Orang undang-undang perolehan pembekalan tu dah lulus dah pun. Dan ia memberi kuasa yang amat besar kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh buat keputusan melampaui jawatan kuasa pun. So dia memberi kuasa yang amat besar. Saya pun heran macam mana dia lepas, tapi dia lepas dan terpulanglah kepada mana-mana kerajaan selepas ini. Kalau jadi kerajaan, kita kena keluarkanlah RUU tu. Dia tak patut berada kat situ seharusnya. Tapi berkenaan dengan Farhaj wafat Salvador, ada pelbagai isu terkait dengan Farhaj ni. Dan mahu tidak mahu, alegasi-alegasi atau dakwaan-dakwaan terhadap Farhaj ni ada kaitan dengan Perdana Menteri. Dan selagi mana Farhaj ini tidak disiasat dengan bebas, terbuka dan tidak ada apa-apa tindakan kalau sekiranya siasat itu berlaku, selagi itulah dakwaan-dakwaan ini akan berpusing dan berlega. Dan selagi itulah rakyat tidak boleh dipersalahkan kalau rakyat mula mempersoalkan. Dan lagi sekali lah kita ambil kesempatan dan peluang ini. Pada 12 September 2024, Yusof Rauter telah buat satu laporan polis. Dalam laporan polis Dang Wangi tersebut, dia katakan bahawa dia merupakan mangsa perangkap. Dan yang perangkap dia tu tidak lain tidak bukan pada beliau adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhaj wafat Salvador, terkait dengan kes yang Yusof Rauter bawa terhadap Anwar Ibrahim dan juga isu-isu yang dia ada dengan Farhaj wafat Salvador.
sekarang ini, sehingga sekarang, walaupun ditegur oleh hakim yang buat keputusan yang mana hakim tersebut telah bebas dan lepaskan Yusof Raute daripada dua pertuduhan, satu pertuduhan dadah P9B dan satu lagi pertuduhan Akta Seksyen 36 Akta Senjata 1960, hakim telah menyatakan bahawa pihak polis telah gagal merakam percakapan dan lakukan siasatan secara adil kepada Anwar Ibrahim dan Faraj Wafah Salvador. Dan Yang Arif Hakim dalam kes tersebut, dalam alasan penghakiman Yang Arif Hakim, dia adil bila dia menyatakan bahawa perlu disiasat kerana ia akan memberi peluang untuk Anwar dan Farhaj membersihkan nama mereka juga. Tapi jelas pada waktu dan ketika itu, dan ini pun suatu ditanya soalan dalam mahkamah, SP12 dan SP13, kedua-duanya pegawai polis yang menyiasat, dengan jelas menyatakan mereka tidak rakam percakapan atau siasat Anwar atau Farhaj. Kita tulis surat demi surat kepada IGP, kita juga tulis surat demi surat kepada AG, dan sampai sekarang tidak ada jawapan. Akhirnya jawapan yang kita perolehi pada 3 Februari 2026 adalah bahawa kertas siasatan berada dengan Peguam Negara dan belum dirakam percakapan. 19 bulan dah ni, 19 bulan tidak dirakam percakapan dia. So inilah isu Farhaj juga. Dua ni pertanyaan daripada viewer. Pertama, bukan kes pun bila laki orang hilang, kedua Baik, untuk Yusof Raute, kita akan pergi ke mahkamah balik pada 4 hari bulan Mac 2026. Ini untuk soalan immunity. Soalan immunity Anwar Ibrahim. Dan dia dah tukar peguam ni, peguam dia yang keempat, dia dah tukar dah. Sehingga sekarang kes terkait dengan salah laku seksual yang Yusof Raute dakwa dia dan tuduh dia dan nak fight dia dalam mahkamah sivil ni belum bermula lagi. Alright, so 4 bulan 3 kita akan tahu di mahkamah rayuan. Untuk kes jenayah Yusof Raute, dia dah menang Alhamdulillah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 12 Jun 2025. Tapi pada 15 2026 ni akan ada rayuan dia di Mahkamah Rayuan, di mana pendakwa raya merayu keputusan tersebut. So itu untuk Yusof Raute. Untuk tunda pula saman 150 juta dan saman fitnah terhadap Anwar Ibrahim, kita dah berada, masih belum selesai lagi pemeriksaan balas pada Tun. Kita pun tahu Tun Dr. Mahathir masih dalam proses proses pemulihan, proses fisioterapi, dan kita pun tak tahu bagaimana keadaan Tun selepas ini. Tapi kita akan kembali ke mahkamah pada 17 Mac 2026 pengurusan kes untuk memaklumkan mahkamah status terkini Tun, supaya kita boleh buat keputusan tentang bagaimana bila selanjutnya tarikh-tarikh yang akan ada. Tapi setakat ini kesnya masih berlangsung, masih berjalan. Sebab itu saya merasakan rakyat Malaysia kena faham apa yang sedang berlaku. Rakyat Malaysia kena bijak untuk melihat apa yang berlaku. Rakyat Malaysia juga kena faham hak mereka di bawah undang-undang dan melihat sesuatu itu dari segi menyeluruh apa yang berlaku sekarang ini. Yang berlaku sekarang ini adalah satu kegagalan sistem di mana kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang sebenarnya telah berjaya melontar satu bom asap di hadapan 35 juta rakyat Malaysia, seolah-olah macam semuanya baik, tapi di belakang asap itu pelbagai perkara sedang dilakukan dan pelbagai masalah yang telah berlaku. Pada saya, Perikatan Nasional dan pemimpin-pemimpin dan Perikatan Nasional terperangkap dengan perbaikan Anwar Ibrahim. Dulu diorang kata kalau bukan Anwar siapa lagi, dan jawapan daripada Anwar Ibrahim adalah kalau bukan Anwar Ibrahim siapa lagi. Dan waktu dan ketika itulah Perikatan Nasional mula menamakan calon ini sebagai Perdana Menteri, calon itu sebagai Perdana Menteri. Isunya adalah bukan siapa patut jadi Perdana Menteri, isunya adalah kena selamatkan negara ini dulu, dan negara ini hanya boleh diselamatkan oleh rakyat.
dia tidak boleh diselamatkan oleh mana-mana individu. Kena ada satu pasukan yang bersiap sedia untuk ke hadapan, untuk menyelamatkan negara ini, dan pasukan yang hendak menyelamatkan negara ini mestilah mempunyai 3 kriteria. Dia mesti ada pemimpin-pemimpin atau penyokong-penyokong rakyat yang bersih, yang cekap dan amanah. Kita kena pastikan itulah kriteria yang kita akan pilih dalam mana-mana pilihan raya lepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa macam isu ni hanya politik saja. Isu ni tidak, dia melangkaui lebih daripada politik. Ini sebenarnya soal negara bangsa kita. Ini sebenarnya soal integriti kita. Ini sebenarnya soal kejujuran kita. Masalah kita adalah kita sebagai rakyat, kita terlalu meletakkan segala-galanya kepada pemimpin, dan kita angkat semua pemimpin kita seolah-olah mereka ni tidak ada masalah. Tapi hari ini hakikatnya adalah seorang individu yang daripada 1998 merasakan bahawa dia mempunyai hak untuk menjadi Perdana Menteri. Bila diberi kuasa sebagai Perdana Menteri, inilah yang terjadi. Kegagalan demi kegagalan, dan kekilafan demi kekilafan, kesilapan demi kesilapan, dan akhirnya dia pula rasa seolah-olah macam tidak boleh dikritik. Sedangkan bila kita kritik dengan fakta, bila kita kritik dengan poin yang ada, bila kita kritik dengan betul, dia katakan kita ni caci, kita ni memfitnah, kita ni maki hamun. Daripada tadi saya live, saya tak maki hamun pun. Yang mungkin keras saya kata Anwar Ibrahim angkat jari tengah dia 3 kali kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita kata nak tangkap Azam Baki, 3 kali dilanjutkan kontrak Azam Baki. Itu adalah perbuatan angkat jari tengah kepada rakyat Malaysia, dan menyatakan dengan jelas bahawa tak apa, kalau aku pembangkang aku boleh turun ke jalan raya, tapi sebab sekarang aku Perdana Menteri dan memimpin kerajaan, korang kena senyap dan ikut saja. Apabila kita mempunyai seorang pemimpin yang kata senyap dan ikut saja, itulah ciri-ciri utama seorang diktator, dan kita berada dalam era diktator tersebut. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.